Dengan ini saya merasmikan Minggu Bahasa bagi tahun 2025. Pertama, meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid dalam 3 bahasa utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab, supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih lancar dan berkesan dalam pelbagai situasi akademik serta sosial. Kedua, adalah membina keyakinan murid dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang dipelajari, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Seterusnya, memupuk minat murid terhadap keindahan bahasa melalui pelbagai aktiviti interaktif yang menyeronokkan. Yang keempat, Minggu Bahasa ini juga adalah untuk mewujudkan budaya bahasa yang positif dalam kalangan warga sekolah dengan menggalakkan penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi harian serta menanamkan rasa bangga terhadap kepelbagaian bahasa dan budaya.